Dalam satu siri Kejar Mengajar, pihak polis dengan bantuan superhero Bobo Boy telah berjaya menumpaskan geng perompak Dobi Bersiri. Ini Ochobot, kawan baik aku. Dengan kuasa yang dibagi, aku telah berjaya menjadi superhero yang terbaik. Golem tanah! Tapi, aku gagal sebagai seorang kawan. Sorry. Kau tahu tak? Sudah 10 kali kau kata mau jalan dengan kita orang. Tapi tak ada juga. Kesian tahu Ochobot tu. Kau ni tak kisah pasal Ochobot Ochobot, bangunlah. Aku ada rancangan terbaik untuk esok ni. Apa rancangan terbaik kau? Kita pergi mencandat sotong bersama kebenaran. Miau miau. Sotong. Miau. Sotong. Hayya, mana ada orang cerdas soto waktu siang lah cikgu? Habis tu, yang kat belakang yang Apa yang kau nak, ha? Aku nak sfera kuasa. Boy, aku takut. Kuasa lohong hitam. Selamat tinggal, Bobo Boy. Selamat tinggal. Ochobot! Ochobot. Kita kena selamatkan Ochobot. Bobo kuasa 3! Tanah berjejek! Lari! Ya! Ha! Ha! Tubuhkan bertubi-tubi! Tutup mata kamu, Gombal! Ya! Apa yang kau buat kat sini, ha? Siapa itu? Itulah Kikita. Kita? Cinta Kikita. Berhenti! Bobo Boy kuasa 5! Tombak Halilintar! Kumpulan tombak! Tusukan fire. Get a free exclusive Bobo Boy The Movie Pen with any purchase of a Bobo Boy cap or Fang figurine. Only on store.monster.com. Alien datang menaluki bumi demi koko yang dicari-cari. Mereka akan tiba tak lama lagi. Apa mungkin terjadi? Jadi kita perlukan penyelamat bumi. Bobo Boy! Bobo Boy! Bobo Boy! Hei, kenapa Inci Bos Muna Mandi ni? Kenapa? Kenapa kau tanya? Ni, kau tengok ni ah. Jemputan meraihkan Karnival Hari Bumi. Penampilan banduan istimewa, raksasa perisai dan replika 3R bumi terbesar. Ya, bro. Si Bobo Boy itu sedang mempromosikan keamanan dan penjagaan bumi. Siap nak tayangkan kejayaan diorang kalahkan raksasa perisai hari itu. Okeylah tu Inci Bos. Bukan dia nak tayangkan kita. Kau ni masih belum menghayati tanggungjawab dan peranan sebenar super jahat Jiro-Jiro. Sebarang kegagalan kejahatan bermakna kegagalan kita juga. Barang penghinaan kepada kejahatan bermakna penghinaan kepada kita juga. Kata-kata yang begitu mengharukan. Kita kena gagalkan Karnival Hari Bumi dan selamatkan rakan seperjuangan kita, si raksasa perisai. Halo! Selamat datang ke Karnival Hari Bumi, Sekolah Kebangsaan Pulau Rinti. Mari semua, sila lawan bum-bum yang ada.
Selain daripada maklumat tentang cara menjaga bumi, ada banyak benda percuma yang boleh didapati dari booth-booth di sini. Ha! Betul tu! Ada buku nota kita semula, lawan kertas, tayar pasu bunga dan beg hari bumi pun ada. Semuanya diperbuat daripada barang kita semula. Wah, banknya baguslah barang-barang kita semula ni. Banyak juga faedah kita semula ni kan. Dan jangan lupa untuk berkumpul di pentas utama pada pukul 10 pagi nanti untuk menyaksikan pelancaran sambutan Hari Bumi. Saksikan replika 3R bumi terbesar yang diperbuat daripada barangan kita semula. Wow. Dan nantikan kemunculan bantuan istimewa raksasa perisai. Ayo, ada raksasa perisai ke? Kalau dia mengamuk lagi macam mana? Jangan risau. Raksasa perisai tu tetap berbahaya dah. Ayo, mana itu Bobo Boy? Saya tak rasa selamat lah kalau tak ada Bobo Boy. Dia ada kat sini. Jangan risaulah, Uncle. Gopal pun ada. Budak tu apa tahu? Saya mau Bobo Boy lah, Dey. Baru selamat. Sudahlah. Dia orang nak kata selamat tu selamatlah. Weh, tengok tu. Mari. Banyak hadiah misteri untuk dimenangi. Wow, hadiah misteri? Jomlah apa lagi? Jom. Selamat berhibur. Jangan lupa pukul 10 nanti. Wei, Feng. Kenapa Bobo Boy nak Gopal tak? Si Gopal tu, aku suruh dia ambil pamphlet sampai sekarang tak muncul-muncul. Pamphlet pun dah nak habis dah ni. Gopal. Kemana dia pergi tadi? Tu, ke arah tu. Jom, kita pergi cari sama dia. Terima kasih, Makcik. Sedapnya aiskrim ni. Bagi lagi 2, Makcik. Hei, kau ni tak tolong apa-apa ke kat karnival tu? Tengah tolonglah ni, Makcik. Tengah makan aiskrim untuk kurangkan pemanasan global. Sini rupanya kau. Aku suruh ambil pamphlet. Kau pergi ambil aiskrim. Ish, tak baiklah kau ni, Gopal. Kata nak tolong Feng. Aku pergi ambilkan aiskrim untuk korang semua. Nah, Feng. Aiskrim lobak merah pun ada. Apa? 2 kali 5. Kau seorang je ke? Bobo Boy mana? Itulah sebabnya aku ke sini. Aku kena belikan aiskrim untuk ceriakan si Bobo Boy tu. Ha? Ceria kan? Kenapa dengan dia? Tu dia. Monyok je dari pagi. Kenapa dengan kau ni, Bobo Boy? Nah, aiskrim. Tak payahlah sedih-sedih, Bobo Boy. Hayya, ceritalah kenapa. Mana tahu kita orang boleh tolong. Sebenarnya dia sedih sebab ibu bapa kita semua datang. Tapi ibu bapa dia tak datang pun. Dah minta datang pun tak datang. Memanglah dia sedih. Anak bapak lah katakan. Apa? Betul lah kan, Bobo Boy? Ayah dan mak aku tak dapat datang. Sibuk katanya. Alah, ayah dan mak aku lagi sibuk. Lagi tak datang. Wei, kau lelaki ni kan tak ada hati dan perasaan ke, ha? Ayah dan mak kau kerja apa, Bobo Boy? Takkanlah sampai tak boleh datang hari Minggu. Ayah aku kerja sebagai duta. Mak aku pula kena ikut dia. Duta? Ui, mesti duduk jauh ni. Itu yang dia orang tak boleh datang, Bobo Boy. Halah tak apa. Tok Abah dah coba kan ada? Tok Abah dah coba kena buka kedai hari ni. Ramai pelanggan masa hari Minggu kan? Dah lah tu, Bobo Boy. Jom kita orang bawa kau pergi booth-booth pameran dan jualan. Best tau. Macam-macam ada. Cakap je apa kau nak. Aku belanja. Ha? Belanja? Apa aku tak dapat datang hari ni? Remuknya hati aku ni. Hey, orang baru je nampak apa kau tadi. Aduh, kenapalah apa datang? Ish, tiba-tiba syukur punya manusia. Ada mesej. Alamak, aku kena pergi dulu. Nanti aku datang balik. Woi, jangan larilah. Siapa nak edarkan pamphlet ni? Kau je lah edarkan. Aku ada hal penting ni. Ish, budak ni. Pemalas betul. Asyik aku je kena buat kerja. Okey, jom. Tapi kalau korang teman aku, siapa yang nak sambut orang ke karnival nanti? Itu tak ada masalah. Aku dah serahkan tugas tu pada Iwan. Iwan? Hai. Hai. Yo, masuk bumi. Ui, kebenaran nak berselfie boleh? Boleh. Berani kamu menolak kebenaran? Encik bos ni, kita kan pakai maskot bumi. Kenalah ramah dan buat baik.
Kalau tak, kantullah kita nanti. Yelah. Selamat Hari Bumi. Hari-hari bergambar berselfie wifi dengan saya. Beginilah tingkah laku yang sepatutnya. Selfie. Terima kasih kerana sudi berselfie. Bye. Hai adik-adik. Wah, apa benda ni? Inilah model tempat pembuangan dan pelupusan sampah. Oh yo, realnya. Busuknya. Ish, pencemaran udara betul lah. Ini bukan setakat pencemaran udara, tetapi juga termasuk pencemaran air. Ish, habis mati semua ikan-ikan. Air sungai ni pun dah tak selamat untuk kegunaan harian. Sebab itulah kita perlu kurangkan pembuangan sampah adik-adik. Lagi banyak sampah kita hasilkan, lagi besar kawasan pembuangan sampah yang diperlukan. Jadi lagi banyaklah pencemaran macam ni. Tapi bang, macam mana kita nak kurangkan sampah? Hari-hari semua orang buang sampah. Itu senang je. Adik asingkan sampah, letakkan sampah seperti saki-baki makanan ke dalam tong sampah dan kemudian letakkan barangan yang boleh dikitas semula di tepi tong sampah. Mudah kan? Jadi lori pengangkut hanya akan hantar yang betul-betul sampah je ke tempat pembuangan. Dan barangan yang boleh kita semula tu akan dihantar ke pusat kita semula. Betul tu. Jadi sampah pun akan berkurangan dan banyak lagi barang dapat dihasilkan melalui kitar semula. Jadi itulah cara nak selamatkan bumi. Bukan setakat kalahkan alien je. Dengar tu boy. Terbaik. Selamat Hari Bumi. Bye. Terima kasih. Cukup. Sesi bergambar dah tamat. Kita dah sampai, Encik Bos. Apa bro buat kat sini? Jangan risau. Kita orang akan selamatkan kau. Bro, sediakan pengalih tumbuhan. Encik Bos. Macam-macam cara rupanya nak selamatkan bumi. Patutlah. Selama ni, kita orang campurkan semua sampah kat rumah. Mesti susah nak kitas semula sebab kaki-baki makanan dah bercampur dengan barangan yang boleh dikitas semula. Ayah, kotor dan menyusahkan. Korang tahu tak? Dengan kitas semula, penggunaan sumber asli dan alam sekitar dapat dikurangkan. Sebagai contoh, dengan mengitas semula surat khabar dan majalah lama, kita dapat kurangkan penebangan pokok. Kitas semula bahan plastik dan getah pula dapat mengurangkan pembakaran yang boleh mengeluarkan gas-gas yang berbahaya untuk alam sekitar dan kesihatan. Macam inilah baru boleh kurangkan kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau? Itu bukan rumah sukan ke? Engkau ni, bukanlah. Kesan rumah hijau ni terjadi apabila gas-gas seperti karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida meningkat melebihi tahap normal. Bahaya sangat ke gas-gas tu? Memanglah bahaya. Gas-gas tadi mempunyai molekul-molekul yang mempunyai sifat penyimpan haba. Ianya akan memerangkap haba dan melambatkan proses pembebasan haba. Lepas tu, sinaran inframerah dari matahari juga akan tidak terpantau secukupnya. Ini kerana terlalu banyak gas-gas tersebut di dalam udara. Ianya akan menyebabkan pemanasan global secara berperingkat. Bila pemanasan global ni terjadi, ais-ais di kutub utara akan cair. Lalu, paras air laut akan naik dan tenggelamlah kita nanti. Faham? Sedapnya. Budak-budak ni. Penat kita orang terangkan. Perhatian. Diminta Bobo dan kawan-kawan ke pentas utama. Dah pukul 10 lah. Jom. Cepat! Dengan ini, kami akan lancarkan Karnival Hari Bumi dengan mempersembahkan replika bumi yang diperbuat daripada bahan-bahan gitar semula. Inilah hasil susah payah penat lelah keseluruhan murid-murid kebenaran. Ianya dihasilkan 100% menggunakan barangan gitar semula. Berikan tepukan. Hore. Berat ke betul ni?
Jangan risau pakcik. Ringan je replika tu. Kita orang buat dari kertas, plastik dan tin aluminium je. Seterusnya, kami persembahkan raksasa perisai. Baiklah. 1, 2, 3, tarik! Mana dia pergi? Dia dah terlepas dah. Ui, bahaya ni. Kalau dia serang macam mana? Jarang, bro. Siap, Pinky Boy. Replika ni dah penuh dengan besi dan simen. Itu Adudu dan Pro. Hai. Panaslah maskot ni. Alamak bro, apa dah jadi ni bro? Berani kau cuba menyelinapkan raksasa perisai ni? Aduh, macam mana ni Cik Bos? Jangan risau. Kita ke plan B. Raksasa perisai sedia untuk menyerang belasah si Boboiboy tu. Belasah Boboiboy? Sorry lah, tak dapat bro. Kenapa pula? Kontrak lawan Boboiboy dah tamat semalam bro. Macam ni punya raksasa pun ada ke? Nak cari makan bro. Itu yang saya ambil upah bikin kacau ni. Habis kontrak, habislah tugas saya bro. Nampaknya kita tak ada pilihan lain. Kita ke plan A semula. Tembak bro. Baik. Ya. Ying, Yaya, selamatkan semua orang. Cepat Cik Bos, kita larikan diri. Selamat hari bumi. Jumpa lagi. Bye. Chief, berani betul. Tembakkan. Kupai. Buka akan jadi makanan lembut. Tukaran biskut saya. Aduh, lagi keras jadinya. Boboiboy Halilintar. Sertakan Halilintar. Kerasnya benda ni. Iakah asingkan sampah dapat selamatkan bumi? Ya, kalau tak, lama-kelamaan bumi akan jadi berbahaya. Mana ada bumi akan jadi berbahaya? Ayo, sakitnya. Biskut Yaya kekasih. Selamatkan cikgu kebenaran Boboiboy. Gerakan kilat. Boboiboy gempa. Tanam pendidik. Aku tak boleh hentikan bola ni. Ke tepi. Kuasa angkatan graviti. Tumbukan padu. Ya! Yeay! Jayalah Yaya. Ini biskut Yaya lah. Lari semua, lari. Selamatkan diri. Terbaik. Nasib baiklah korang hentikan bumi goli tu tadi. Kalau tak, dah jadi lempeng dah kita orang. Tapi raksasa perisai tu dapat larikan diri. Alah, tak apa Boboiboy. Yang penting kita semua selamat, Ma. Semua selamat apa? Kita orang ni macam mana? Maaf. Boboiboy! Tok Abah datang? Iyalah. Mestilah Tok datang nak tengok hasil kerja korang semua ni. Tapi apa jadi kat... Terima kasih sebab datang, Tok. Boboiboy tahu Atuk sibuk. Sama-sama. Nah, Atuk lambat sikit tadi sebab tunggu model ni.
Ui, apa tu? Postcard dari ayah dan mak Boboiboy. Wah, dari mana ni? Dah, manalah aku tahu. Dah lah, mari kita sama-sama tolong bersihkan tempat ni. Jom! Mana si Feng ni? Kata nak datang balik tadi. Haa lah, hilang pula dia. Jagalah dia nanti. Wah, terima kasih. Susah-susah je bro belikan port angkasa ni. Sama-sama. Apa guna penjahat kalau tak tolong penjahat yang lain kan? Tapi tadi dia tak tolong kita, Encik Bos. Ish kau ni. Sebagai super jahat Jiro, kita mana boleh berkira dengan penjahat lain. Ini tanggungjawab kita, tahu tak? Wuih, memang baik betul lah penjahat kat bumi ni. Kena masuk report ni. Report? Yelah. Sebenarnya, tugas saya ke sini bro untuk kumpulkan data kekuatan dan perkembangan Boboiboy je. Kira misi saya dah berjaya lah ni bro. Ui, mesti bos bagi saya bonus lebih ni. Ish, siapa bos kau ni? Rahsia lah bro. Alah, beritahulah. Kita orang kan dah tolong kau. Betul juga tu. Alah, tentu bro kenal dia. Kawan lama bro lah. Ijojo. Ha? Ijojo? Okeylah bro. Saya dah nak kena gerak ni. Sekarang lambat pula. Terima kasih. Bye-bye. Selamat tinggal. See you bro. Ijojo dah dapat. Baik, mesej diterima. Saya akan bersiap sedia. Kawan-kawan nak tengok episod baru tak? Jangan lupa subscribe channel YouTube Monster untuk menonton episod baru Boboiboy dan video-video lain yang menarik. Sila berikan komen dan cadangan anda di Facebook, Twitter dan YouTube. Gunakan hashtag Boboiboy. Terbaik!